Boleh. Boleh slow. Kita bertanya tak? Aku pun nak bertanya. Duk kerja berangin dah ni. Jadi kita bungkuin burger king tu kita makan dekat langsung. Hai hampa, welcome back to my channel. So video untuk kali ni aku buat bukan sebab aku rajin sangat, tapi sebab aku tak maulah momen dengan orang yang pernah buat aku happy, ketawa ni hilang macam tu je. Kita makin dewasa, makin jarang jumpa, tapi bila tengok balik semua ni aku rasa macam seronok juga ni momen dengan member-member aku ni semua. Dekat dalam video ni, ni lah circle-circle yang selalu ada mengisi waktu lapang-lapang aku. Daripada ni lah member-member lain pakat-pakat kahwin Nabi dah. Ni lah member aku ditinggal. Jadi aku combine lah video-video tu jadikan dalam satu vlog. Caranya video kawan-kawan aku, tapi daripada momen yang berbeza lah. Sebab dalam masa sama kami nak clear storage sama. Why not kalau kita buat dalam satu vlog, jadi satu kenangan juga kan. So enjoy the vlog lah. Ni video waktu bila pun aku tak ingat dah, tapi ada lekat dalam galeri aku lah. Time ni pagi-pagi awal aku keluar dengan Nami dengan Sophie. Kami pergi dekat Chandun sebab masing-masing pakat dia nak makan dekat Dusun River tu. Makanan dekat Dusun River ni pun best juga lah hampa. Menarik lah. Dekat dalam dusun yang paling bestnya dekat dalam kawasan-kawasan hutan. Vibes tu memang syok lah. Kalau hampa makan dekat sini, hampa kena pergi order dulu tau. Order dulu, buat pembayaran apa semua. Satgi tunggu sat dia panggil nama kita, kita pergi ambil lah. Hampa tengok dekat dalam video pun dah boleh nampak kan dia punya suasana tu. Syahdu hampa. Hampa tengok lah tu, sweet no dia pun ni. Macam-macam menu ada kat sini. So ni antara yang makanan yang kami ambil lah. Tengoklah semua makan selera tu lah. Kamu buat bagi laju sikit lah hampa. Enjoy je lah. Kami keluar pagi-pagi, kami tak cari breakfast lah. Makan tengok hari terus lah boy. Tengoklah tu semua pukul 8 tu. Kedai ni buka awal jugalah boy kira. Sebab pukul 10 dah buka dah. So yang mana lewat-lewat tu tak ada nak breakfast, mai je lah makan kat ni terus kan. Kami ni bila lama tak jumpa ni ada saja benda nak sembang. Kebanyakannya kenangan waktu zaman-zaman sekolah dulu lah. Perkembangan masing-masing, nak buat apa macam tu lah. Kami tu sembang selalu. Lepas daripada dekat Dusun River tu makan-makan, kami decide nak pergi ronda UUM lah set. Saja nak tengok suasana dalam UUM kan. Ronda tu jumpa lah fakulti undang-undang. So kena dengan Bilang Sophie, dia nak capture sikit. Lepas pada dekat UUM tu kami tak tahu nak pergi mana dah, kami decide balik pergi Alostar. Ni antara aktiviti yang kami selalu buat juga lah bila jumpa. Main bowling. Hampa kalau nak main bowling, kalau nak cari yang fight-fight, hampa main lawan kami. Fikri dengan Ipan ni dia pun tidur dekat rumah Kamal sebab dalam kami nak pergi makan kenduri. Semalam dia tidur rumah Kamal, Kamal bawa lah dia pun makan pagi ni dekat warung Loh Roti Canai. Sedap apa? Kedai roti canai sedap juga lah pagi-pagi kalau kat area ni. Seronok keluar dengan Fikri dengan Ipan ni sebab dia pun suka makan. Kamal pun suka makan. Geng lah kami. Sophie join sekali. Kali ni kami nak pergi kenduri dekat rumah member Kamal juga, Hanim. Alhamdulillah, semoga Hanim dan Hidayat bahagia kekal hingga ke jannah. Amin. Selamat pengantin baru Hanim. Okay.
Dia macam makcik pakai topi-topi tu mesti lawa. Lepas daripada makan kenduri tu, kami sempatlah rekod sikit momen kami dah jauh pergi lepak dekat tepi pantai dekat R&R Bagan, pantai area Bagan ni. Ramai jugalah tempat lepak cantik. Tengok pemandangan Pulau Pinang kat depan tu. Letak kursi healing tu kat tu. Nampak tikar makan-makan. Healing yang boleh. Dekat Lawasa kata dia ni mampu ni. Dia tak perlu mention pun. Mana aku tahu dia pun link TikTok tu dekat Lawas. Memang mention kat aku, memang tunjuk kat aku. Mana? Tak ada orang lain tau. POV kat bila dapat ni lah. batu bomba tu kata apa tahu. Hari-hari seterusnya tu inilah antara momen yang kami sempat rekod dengan Kal, Atif dengan West. Dan ni kami pergi konvoi untuk majlis kenduri kahwin adik Kal dekat Penang. Konvoi lah kan, lepas tu pergi lah sambil-sambil makan kenduri. Dekat sini sempatlah rekod sikit. Ni momen yang sempat kami buat vlog lah, sebab kalau tidur kami duduk busy dengan kerja kan. Tak sempat buat vlog, kami rekod lah mana yang sempat. Inilah antara salah satunya. Inilah saya salah ibu. Lepas makan kenduri, sementara nak balik tu sempatlah kami lepak-lepak dekat homestay ni, kat tepi homestay ni. Tengok view-view tepi benda, ramai orang duk main makan kenduri tu. Sementara tunggu kado entan dengan family dia. Okey, habis dah. Surau tak mau. Aduh. Hangat-hangat dah ajak tawar. So kami pun decide balik. Decide balik tu ada lah kerja lain pula nak buat. Jadi kerja. Ni tak tahu nak kata apa lah. Mulut makan tak berhenti daripada kenduri tadi pun. Balik mai pun tu dia husung satu balang. Buka belakang. Pergi camping ke nak pergi mandi? Kami pun pergi lah makan dekat makan dah. Kami pergi mandi air terjun dekat Batu Hampang ni, dekat sebelah istana ni. Ni pot mandi best lah hampa daripada kecil kami pergi mandi kat sini. Air so fresh, cuma kena trekking dalam sikit lautan tu. Kena rajin sikit lah. Berpeluh tu lah nak berjalan sampai ke air terjun ni. Tapi tak apa, semua jenis rasuk-rasuk, jenis masuk-masuk hutan semua ni. Daripada kecil-kecil kenalah jalan sikit dalam hutan tu. Kena jalan dalam 300-400 meter sampai dekat air terjun tu. Ayak lah, musim kemarau. Tapi bila sampai tu puas hati lah boy. Tengok tu. Lawa tu loh. Tak nampak. Dah macam kopi pandai. Boleh. Salah satu sebab yang kami suka main mandi dekat sini sebab ayak dia tu.
Air dia tu jernih. Fresh. Fresh lah mandi kat sini. Jernih. Tak pakai baju. Mesti tu dia masuk bayang lah. Oh, tambun tu. Mesti dia apa duduk ayah? Siapa nak bagi duduk ayah kan? Satu. Ya Allah kan tak nak mandi lah. Lepas tu tak? Dia main beli ayam yang makan yang nasi dia pakai sina tu. Yang perempuan pakai bikini tu. Dia yang masuk ke pantai tu. Ke depan tangga tu. Hello guys, welcome back to my channel. Okay. Aduh, radio ni vlog dong. Aku dah pun nak buat vlog. Boleh. Dok, actually Kamal tengah tunggu member Kamal. Tadi dekat hospital, member Kamal 2 orang lepas tengah dia nak pergi farmasi, member seorang lagi tengah teman dia. Lepas tu seorang lagi tandas sudut lah dah tonton seorang. Actually, tak nak buat apa, bosan, so buatlah vlog. Seorang tu dia bertandas tak? Aku balik pada Sungai Petani tadi. Dekat Sungai Petani tadi, lepas tu member tanya, apa ni, Kamal free tak petang ni? Lepas tu ada kerja apa-apa tak? Kamal free lah petang ni, tak ada kerja apa-apa. Dia pun nak ajak pergi mana tak tahu lah. Kamal tak tahu nak buat video apa, so just merekod je lah. Lepas tak ada kerja orang pun. Tengoklah dia pun nak buat kita pergi mana. Aku punya rambut ni kembang lain macam. Aku je rasa gunting rambut. Rambut dia start je panjang. Dia pun duduk mana? 2 orang tu depa tu duduk kat farmasi, duduk tengah tunggu turn nak ambil ubat. Seorang lagi dekat dia bertandas tak. Aku pun nak bertandas sebabnya rasa macam nak tekan duduk rasa macam nak duduk kerja berangin dah ni. Terkentut berok pun dah ni. So tak nak buat video apa. Burger King nak payah pula kita cari laksa. Bukan Burger King. Kalau Sungai Petani kat mana? Okey, faham. Kilo. Kalau makan laksa dulu, baru makan Burger King tak boleh. Laksa kat mana? Burger King tu kita makan dekat laksa. Laksa tu kat mana? Kau hang lah kan makan laksa tani, laksa telur kecai. Tak nak. Tu apa beradah ni pun. Dia boleh makan ke belum?
Kita boleh makan ke belum? Mewah mewah air kacang apa lagi?